Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Jempol untuk membahaskan Undang-Undang Perbekalan 2026 yang berjumlah 470 bilion. Belanjawan kali ini merupakan kesinambungan dasar daripada RFK 12 yang menandakan fasa baru selepas kerajaan berani melaksanakan rasionalisasi subsidi dan reformasi fiskal dengan matlamat memastikan setiap hasil penjimatan kembali kepada rakyat melalui bantuan tunai, insentif ekonomi serta peningkatan kesejahteraan awam. Jempol ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri dan kerajaan kerana prihatin dengan permohonan projek keutamaan Jempol iaitu meluluskan projek naik taraf FT44, struktur jalan utama Palung serta naik taraf persimpangan Palung 78 dan bina baru jalan penghubung luar bandar, kampung orang asli Batu Peti dan juga kampung orang asli Pancu. Jempol berharap projek-projek yang diluluskan ini dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.